warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Kecil Etonje. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana klik video Kecil Etonje. Okay. Mungkin episod ataupun cerita ni belum seviral drama-drama yang sebelum ni. Okay, dan mungkin juga masih ada yang belum tengok cerita ni. Okay, episod 1 dan episod 2 semalam pun habis. Last episod 1 tu dia terlempang si Nuha sampai berdarah dia punya hidung. Sebab dia marah kan. Lepas tu si Nuha pun bercakap, dia terus lempang. Dan episod semalam, dia beritahu lah. Dia kata kalau dia tengah marah-marah tu, tolong jangan mengeruhkan keadaan. Maksudnya, jangan melawan. Sebab kalau dia melawan, nanti lagi lambat dia punya baran dia hilang, nanti lambat lagi dia punya kemarahan tu reda. So, kalau dia tengah marah-marah, si Nuha tu kena diam je. Dia cakap macam tu. Sebab kalau dia melawan, dia akan lebih lambat lagi untuk sejuk. Tak guna punya jantan macam tu. So, dibawalah si Nuha pergi rumah family dia. Dan bila si Nuha sampai sana, dia turun daripada kereta. Korang bayangkan dia lelaki macam ni, ya Allah. Kalau betul-betul wujud, seram. Bila dia turun je daripada kereta, si Nuha angkat kain dia sebab dia takut kalau terkena lumpuh. Di situ pun dia jadi permasalahan tau. Saya tahulah awak ni jijik lah. Di kampung saya, di rumah saya lah, bla 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 bla. Si Nuha kata, tak, dia hanya mengangkat kain dia supaya tak kotor. Tak boleh percaya lagi. Marah lagi. Itulah perempuan sama aja. Gila kali lelaki kaya sudah. Allah, dia mau lempang lagi si Nuha. Nasib baiklah. Abang dia datang. Abang dia tu itulah. Si Nasim Osman. Dia jadi, nama dia dalam cerita ni, Arham. Nama dia Arham. Nama dia Arham tak silap. So, tangkap tangan si Tajul, ditanya si Nuha. Lelaki macam ni ke awak nak kahwin? Baran. Lepas tu si Nuha boleh lah di backup lagi si Tajul. Dia kata, tak. Sekali-sekali saja. Dia cakap, tak payah tipu lah. Iyalah, tapi tipu lah. Dia ada beradik tahulah daripada kecil. Rupanya memang selalu bergaduh. Dan bila masuk ke dalam rumah tu, barulah aku tahu. Diorang punya family. Okay, kalau family si Nuha, boleh kata green flag lah. Tapi yang keluarga si Tajul ni, memang semua reflect. Kecuali si Arham, si Nasim Osman lah. Yang lain tu semua bermasalah weh. Daripada ibu dia, daripada akak-akak dia, daripada si Tajul, daripada si ayah dia pun sama. Ayah dia pula ni macam tungkul je. Dengan kakak perempuan dia lah yang mulut. Macam-macam lah. Dengan mak dia lah yang hanya macam si Tajul tu adalah anak kesayangan rupanya. Anak kesayangan ada mak. Bila sampai di rumah, ini macam budak-budak. Ya Allah. Macam ni si Tajul. Dia macam budak-budak dengan mak dia. La ilaha illallah. Lepas tu, tengah meja makan tu, si Nuha tak makan belut kan. Kena makan sebab ini adalah makanan kegemaranku. Jadi nanti kalau sudah kahwin, senanglah awak nak masak untuk saya. Beli je makanan tu. So si Arham ni ambil lah nasi tu. Dia bagi nasi dia ambil nasi si Nuha. Marah lagi si Tajul. Ya Allah. Keluar lagi macam budak-budak. Korang patut tengok tau. Perangai si Tajul ni. Macam ni kalau betul-betul wujud lelaki macam ni. Bini dia akan sentiasa dalam ketakutan weh. Serius lah. Dia marah lagi sebab si Arham bagi nasi dia dengan si Nuha. Disuruh ambil. Tapi si Arham terus makan. Marah keluar lagi. Marah bergaduh lagi dengan abang dia. Si bergaduh je lah rupanya. Dan perangai si Tajul tu yang baran itu, tahu dari mana dapat? Daripada ayah dia. Allah. Si Arham, Arham kan nama dia. Arham ingat masa kecil di dalam bilikan. Sebab si Tajul bawa perempuan pergi ke rumah. So dia jadi teringat peristiwa kecil di mana bapa dia bergaduh dengan mak dia. Masa tu mak dia tengah mengandung. Sepa diterajam mak dia. Lepas tu dia ambil pisau. Macam ni lah pisau. Dia ambil. Tapi si Arham pergi peluk mak dia. So dia yang kena. Dia yang kena sok. Sampai besar. Berbekas di luar. Sebesar macam ni. Berbekas di luar di belakang ni. Di belakang si Arham. Jadi mungkin sebab itu. Dia sebenarnya tak mahu kalau si Nuha berkahwin dengan si Tajul. Dia tak mahu. Dia kata dia nak mereka putus. Sebab bapa dia tahu. Perangai adik dia tu baran macam bapa dia. Bila si Tajul bawa perempuan, dia teringat macam mana kalau benda yang sama dibuat dengan mak dia dulu. Sebab baran dia dengan bapa dia dulu sama. Cuma sekarang, bapa dia macam jadi
dapat turut je. Macam tak ada pension dia sekarang ni. Macam best cerita ni. Di mana seorang lelaki, dia sayang Nuha tu sayang sangat-sangat sebenarnya. Tapi sayang dia tak tahu macam mana. Langsung tak boleh, sebab tu si abang dia kata, kau nak kahwin, betul-betul ke kau nak kahwin dengan si Nuha? Kau boleh ke jaga anak orang? Dia kata, ingat saya ni umur 7 tahun, 6 tahun ke tak boleh jaga anak orang? Dia kata, awak ni nyamuk gigit awak pun mengamuk. Betul lah. Kalau korang tengok dia punya drama ni, dia punya lelaki yang macam itu seram. Si Nuha pula kata dia okey je. Dia macam tu sebab dia sayang sangat dengan Nuha, sebab tu dia jadi macam tu. Ini bukan sayang tau, ini macam satu penyakit sudah ni. Ini saya tahu ni dalam drama ni, saya cerita ni dalam drama. Tapi andai kata cerita ni orang yang sedemikian ni wujud di luar sana yang mungkin tidak 100%, tapi sikap yang kuat cemburu tu wujud sampai kan kalau dia cemburu sampai dia menggigil, macam-macam dia boleh buat. Naya weh. Bini dia akan sentiasa dalam ketakutan. Lepas tu si Arham bagi tahu si Nuha. Dia kata, saya nak awak putuskan hubungan dengan si Tajul. Lepas tu si Nuha kata, kalau abang nak saya putuskan hubungan dengan si Tajul, bagi tahu saya sebab munasabah kenapa. Cakaplah. Kalau awak sayangkan masa depan awak, jauhi keluarga ini. Itu saja. So si Nuha masa balik tu dalam kereta dia termenung saja. Mungkin dia ingatlah kata-kata abang si Tajul tu. Lepas tu Tajul ni kan dia tengah mengamuk sebab si abang dia ambil nasi si Nuha, lepas tu dia makan. So dia mengamuk, marah lah konon. Lepas tu dia marah. Tak reti ke dah pujuk saya. Macam tu lah. Saya ni tengah marah ni. Tak reti ke dah pujuk. Si Nuha diam saja. Dah stop kereta, dia kata, kenapa awak tak pujuk saya? Saya tengah marah ni. Lepas tu dia keluar, dia bagi tahulah kata-kata yang pernah dia cakap. Dia cakap, kalau saya tengah marah, awak kena diam. Sebab kalau awak bersuara, itu akan menambahkan lagi saya punya amarah. Dia akan lambat down. So, kalau saya marah, awak diam saja. baru dia terdiam. Padahal dia yang cakap. Kalau dia tengah marah, jangan bercakap. Sebab kalau orang bercakap, nanti bertambah lagi, nanti terlempang lagi. So, si Nuha kasih tahu lah dia macam tu. Awak yang suruh saya diam. Sebab kalau saya bersuara, nanti awak punya marah tak pandai berhenti. Padahal muka kau. Diam terus. Ya. Itulah, cakap bukan pandai lagi. Tapi kalau saya tengok drama ni, memang si Arham dengan adik dia ni, dia dengan adik dia ni memang daripada kecil asyik nak bergaduh je. Asyik bergaduh. So macam boleh kata satu keluarga ni red flag lah. Kecuali si Arham. Mak dia sayang sangat dengan dia. Sampai bila dia nak balik je, semua masakan yang si Tajul suka tu semua dia masak. Sampailah ke sup belut yang si Nuha tak boleh makan pun, paksa Nuha makan. Awak kena makan sebab kalau nanti kita kahwin, awak kena biasa makan ni sebab ini makanan kegemaran tu. Hey, saya sendiri tak suka makan belut tu. Tetap boleh makan belut tu. Saya terbayang-bayang tau. Minta maaf lah, bukanlah belaga lah. Minta maaf kalau saya nak macam, kalau saya tak makan pun, macam orang yang nak makan tu saya terbayang-bayang macam ular. Sudah lembut-lembut lagi. Itulah episod ini. Bila dia pergi rumah si Nuha untuk mengambil si Nuha pergi tengok baju kahwin lah apa segala. Si Nuha macam nak tanah je. Dia macam terfikir-fikir. Dia kan sudah nampak sendiri keluarga si Tajul tu macam mana. Kelakuan diorang memang tak boleh ini, asyik nak marah. Red flag lah. Keluarga macam tu memang jahanam lah kalau masuk dalam keluarga tu. Jadi bila si Tajul ambil dia untuk pergi tengok baju kahwin apa segala, dia macam termenung je. Dia ikut je. Sampai si Tajul kata, awak ni sebenarnya nak kahwin ke tak nak ni? Dia pergi tengok hantaran tunang kan. Dia tanya lah, awak ni nak kahwin ke tak? Sebab dia termenung saja. Dia macam memikirkan, betul ke apa yang aku buat ni? Betul ke aku nak kahwin dengan dia ni? Sebab abang dia dah cakap macam ni. Dan dia pun dah nampak sendiri macam mana keluarga tu yang sangat-sangat teruk. Si Abraham kata ini keluarga gila. Keluarga gila dia cakap macam tu. Memang gila-gila semua di situ. Si Tajul ni perasan kalau si Nuhanya si diam saja. Dia marah lagi. Adakah di tengah-tengah jalan, dia stopkan kereta, lepas tu disuruh si Nuha turun. Si Nuha turun lah. Si Nuha turun dan dia pun dah marah. Lepas tu si Tajul ni undur balik untuk, ini macam dia saja je tapi si Nuha dah marah.
Dia dah marah dan dia cakap, awak ingat saya ni akan ikut semua cakap awak ke? Kita putus bersambung. Untuk episod 3 malam nanti, si Tajul tu meroyan. Saya nampaklah episod yang akan datang. Dia nak bunuh diri. Dia nak terjun bangunan lah, apalah. Sebab si Nuha sudah putuskan dia. So, kepala dia dah berfikir, saya nak teruskan ke tak? Dengan abang dia lagi yang awal-awal sudah bagi tahu kalau keluarga ni keluarga gila. Jadi kalau awak rasa awak nak memikirkan masa depan, jangan libatkan diri dalam keluarga ini. Tapi gila dia tu diwarisi daripada seorang ayah. Bapa dia masa mula-mula dulu baran. So adakah berjaya si Nuha akan tundukkan si Tajul dengan baran dia tu ataupun macam mana? So itu sajalah malam nanti episod 3. Jangan lupa like, komen dan subscribe.